Kau bayangkan kena tangkap sebab terlalu coming. Lepas tu lari dari penjara guna cadar dengan sudu. Kalau orang lain cerita memang bunyi macam cerita kartun bai, tapi Casanova buat benda tu betul-betul man. Casanova ni dah makin popular tapi makin ramai juga yang tak puas hati dengan dia, terutamanya golongan agama dan bangsawan konservatif. Mana taknya dia rapat dengan wanita yang berpangkat tinggi, bercakap pasal ilmu pelik-pelik dan hidup bebas ikut kepala dia je, selesa now hidup. Pada tahun 1755 dia kena tangkap oleh pihak berkuasa Venice. Macam-macam tuduhan dia kena, amalan sihir, baca buku yang diharamkan oleh kerajaan dan buat hubungan cinta yang luar biasa. Dia kena humban dekat dalam penjara yang paling ketat dekat Venice pada masa tu, iaitu dekat bawah bumbung Istana Doge yang dikenali sebagai Piombi. Tapi Casanova ni bukan jenis yang reda je duduk dekat dalam penjara. Selama 15 bulan dia plan macam mana nak lari. Dia start korek lantai, guna cadar, buat tali dan buat-buat sakit dekat depan warden. Senang kata dia gabungkan semua skill yang dia ada untuk sempurnakan rancangan dia. Akhirnya dia berjaya lari dari penjara dan terus keluar dari Venice. Lepas tu hidup dia jadi makin liau. Casanova terus mengembara ke seluruh Eropah, dari Paris ke London, Berlin ke Saint Petersburg. Dekat setiap tempat yang dia pergi, dia akan jadi orang baru. Kadang-kadang diplomat, kadang ahli falsafah, kadang-kadang penipu besar. Tapi satu benda je yang kekal, dia tetap Casanova yang menggoda, gila cinta dan tak reti duduk diam. Dan sebenarnya masa nila dia jumpa ramai tokoh besar macam Voltaire, Catherine the Great dan raja-raja Eropah yang lain. Power kan? Musuh dia pun bertambah. Tapi bagi Casanova, hidup ni kena rasa semua. Dia nak enjoy semua pengalaman hidup walaupun benda tu akan mendatangkan masalah kemudian hari.